Hai semua, selamat datang ke program Masak-Masak oleh Chef Amin. Okey, hari ni Amin nak tunjuk cara nak buat homemade chicken soup. Mula-mula kawan-kawan basuh bersih-bersih kulit ayam. Dah basuh tu kan rebus macam ni tau. Pastikan basuh bersih-bersih tau. Kalau ada tulang-tulang atau kaki ayam ke apa ke, kawan-kawan boleh je letak sekali. Sebenarnya kan Amin yang arahkan Mami untuk masak. Amin jadi master chef. Amin tengok-tengok je Mami masak. Amin yang bagi arahan ni ke Mami. Okey Mami, rebus lama sikit tu Mami. Okey, lepas tu kan rebus sampai mendidih macam ni. Kalau lagi lama, rebus lagi bagus. Ni Mami dah tutup api dah ni sebab Mami dah lama rebus. Okey, lepas tu biarkan sejuk dulu ya. Sambil-sambil tunggu sejuk tu, kita boleh potong yang ni salmon. Yang ni Mami berikan untuk Simba sebab Simba suka makan salmon. Amin tak berapa suka sangat tapi Amin rasa-rasa lah sikit. Mana boleh Simba je makan salmon ni. Tapi kawan-kawan Amin ni teka orang kampung. Amin suka chicken liver lagi daripada salmon. Simba tu orang putih jadi dia makanlah salmon. Ni lepas Amin rasa salmon, Amin pun tak berapa sangat. Amin rasa-rasa sikit je lah. Amin suka lagi chicken liver. Stok chicken liver Amin ada lagi. Jadi Mami tak buat lah. Mami cuma potong salmon untuk Simba sebab Simba punya salmon dah habis. Lepas tu kan, sup yang dah sejuk tadi tu boleh masuk dalam bekas kecil-kecil simpan dalam peta ais. Nanti nak guna boleh panaskan je. Kulit-kulit ayam dengan tulang tu biasa Amin tak makan. Jadi Mami akan bagi dekat stray dogs ataupun stray cats yang lain lah. Terpulang. Okey, nanti kawan-kawan boleh try tau. Kalau siapa-siapa yang try boleh tag Amin. Hihi.